Sekarang ni aku berada di Marai dan aku nak masuk dekat galeri 3D. Tengok apa yang ada kat dalam ni. Assalamualaikum. Boleh masuk bang? Memang dia hari-hari buka. Ya. Nama Marai berasal daripada sebuah sungai kecil yang mengalir hulu Teladas, hulu Kampung Duit. Antara tokoh-tokoh negarawan daripada tahun 1915, 1932, 1937. Semuanya lama-lama. Datuk Haji Ahmad Munawar. Ni Datuk Fadli Shah. Lahir tahun 1975 di Kampung Berkat Marai. Tapi ustaz ni duduk Kuantan ni. Adik dia satu sekolah dengan aku dulu. Ani Salwa tidak kenal tumpahnya kuah kalau tidak kena nasi. So, ni semua yang daripada Marai, yang berasal daripada Marai. Mungkin Kertau. Alat penimbang zaman dulu. Digunakan oleh orang zaman dulu untuk menimbang hasil kampung seperti getah keping. Unit timbang berat dancing adalah kati dan pikul. Dahsyat ni. Ni nampak macam loceng tapi berat ni. Apa ni? Apa benda ni? Allahu Akbar. Lirik lagu majlis. Bersih dan indah menjadi amalan, harapan dan impian warga Marai. Bandar sejahtera itulah impian, maju ke hadapan menuju wawasan. Macam kena lah pula. Majlis daerah Marai tetap di hati, kemajuan dicapai menjadi realiti. Menabur bakti untuk pertiwi, itulah cerita hasrat dan murni dari kami. Teliti pasti berkualiti, menjadi panduan warganya, melahirkan insan yang cemerlang dan berjaya Marai sejahtera. Ini alat yang digunakan untuk membuk ataupun lesung-lesung. Lesung kayu, isi kacang atau apa-apa kat depan tu, kita berpijak macam ni. Sini ada apa? Wah, cantik. Terus. Inilah keadaan dalam dia. Ini ngail. Zam-zam? Ala kazam. Yelah, makin kecil lah ni Chris. Makin kecil lah ni Chris. Tak juga. Tak adalah baby sangat. Okey, itulah ilustrasi. Aku kena bakar. Ya. Puak putar padam muka. Tak, muka dia macam number aja. Ini air terjun Teladas tadi kita ada pergi. Yang real punya, ini yang 3D. Itu bas Marai. Acik tengah masak kuih badak kubang, kuih pepenang. Ini kuih tradisi Marai ni. Macam stiker L, kan? L kat kereta driving school. Okay, sekarang kita nak turun kat level 1. Ini semua 3D juga ni. Badak Jurassic Park. Kursi yang dilaporkan hilang waktu merdeka dulu. Kursi ini digunakan oleh Tunku Abdul Rahman semasa memerdekakan Malaysia. Inilah. Tapi bukan kursi yang hilang tu. Ini replika tapi dibuat sebiji macam yang original. Okey bang, habis pesan dah. Tutup ke pukul 5? Jumpa lagi. Alright. Jom. Alhamdulillah dah selesai. Aku bawa anak-anak pergi ke Museum 3D. Sekarang kita nak balik ke Kuantan. Jadi untuk Alma bolehlah datang kat sini untuk tengok galeri toko-toko dan apa yang ada kat dalam 3D.